Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kemuliaan dan limpahannya. Hendaklah kita sama-sama berkumpul pada pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita teruskan mengikuti ini, amalan ini sehinggalah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, kita akan teruskan di muka surat 537 surah Al-Waqi'ah, bermula dari ayat 77. Surat 537 surah Al-Waqi'ah, bermula dari ayat 77. Nabda di surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين
ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. الله رب العالمين. Kita akan bertajwid di baris pertama inna dulu baru kita inna kaitan dengan makhraj al-qaid bagi syaihat juga di hidung dan hu la maksila sirah itu la Quran Quran itu tentang roh dibaca sebab dipanggil apa bahasa tafsir tafsir tafsir. Okey, baik. Kemudian tu baik tafsir tu baik baik baca kan tak ada
Hamzah. Nun hari nun tu tanwin berkemuka. Nun bunyi dengan nun betul tak? Ikhfa kan? Ikhfa ada berapa huruf? Ada 15. Sahabat-sahabat ada banyak. 15 kan? 15 sa ji dan zai sin sin sad ba za fa fa. Kaitan dengan makhraj yang banyak itu lisan dan lisan tidak lah. Fa tidak ada kan? Fa tidak pun. Al-Syabata dua tujuh. Baik. Kemudian dari mat, mat lah panjang. Mat arif disebut harakat. Dua, empat, enam. Dua, empat, empat. Okay. Kalau karisma itu bayang karisma menjadi mat ni buat harakat ni dua sahaja. Begitulah. Okay. Kemudian fi kita bimas bimas. Jadi masuk di dalam ma'al wudna. Okay. Huruf-hurufnya ya waw ataupun tulisan kan. Okey, jadi dalam empat tu dua dekat lidah, dua dekat bibir. Yang mana yang lidah? Tak senang sebut lima kan? Bila lima, lidah dekat lidah kan? Lima, okey? Bibir. Kan sebut bibir kan? Wow. Mesti kita guna dua bibir. Kalau kita halang satu bibir pun, jadi bukan tidak adalah jadi pilihan tak mencapai sifat huruf dia. Ini nama dunia tidak. Kalau kita orang bisa tu blur tu lam dua kan bisa. Seberapa persen bisa? Ada 18 jam. Betul. Satu jam 18 huruf. Dan bila bulan 18 jam. Okey, baik, 18 huruf lah, 14 sifat, 2 idgham ma'al, 2 idgham jam. 18 lah. Okey, baik. Kemudian sebelah dia, okey, contohlah makhnun dia sambung, makhnun lidah. Jadi apa? Idgham lidah, itulah sangat kan, sudah kan? Baik. Kemudian yang massuhu illa fu'ila masila qawila sampai panjang harakatnya 4 atau 5. Ini panjang atau 2, 4 atau 5. Macam mak wajib. Okay, kemudian baris kedua al-mutahharu alif lam dan koma ni. Zahir tanzilun mir rabbi itu. Okey, itu apa? Bila pun punya. Okey, dia kemudian baris ketiga al-tumud idgham misli binuni mud qalqala surah huruf-huruf qalqala tadi dan qaf baik juga okey sebelah dia wa taj'alu ba'da sama Falaula lau itu mandi la iza mad dari siapa wajib baca dari keputusan baris keempat
Idza balaghatil hulqum wa antum tumhi. Tum dengan hi dimati kemuha izhar syabab yang sebelumnya. Okey. Baris bawahnya ilaihi. Ilaihi itu dimati. Minkum ista'ati kumwa izhar syafawi sebelas wala illa. Kalau illa ihrab bila illa. Baik, bawah lagi tahu nama tahu. Tahu tentang roh di bagi sebar. Tasbih. Dahai. Naha dengan itu baik. Jadi juga harokatnya. Harokat dua, empat, bawahnya lagi farau itu majlis waraihan pun majlis juga raihannya nama kumpulan raihan. Okey, kemudian hujung seri baris yang sama min ashab. Min ashab okey, relasi ketemu Hamzah. Okey, baik. Nun dengan Hamzah lah, yang bagi ketemu Hamzah, apa sedahnya izhar al-halqi. Okey, izhar al-halqi tentang makhraj apa? Al-halqu. Jadi apa huruf-hurufnya? Hamzah, ain, ha, ghain, fa. Hamzah, ain, ha, ghain, fa. Baris seterusnya al-yamin itu ayat yang kedua al-yamin. Fasaya mullaka ijrab bila kema'an bila dengan ijrab bila guna. Bawah lagi al-mukazzibin ad-dallin itu alif lam apa? Ya. Satu lagi hukum yang ada boleh. Bila masih itu tu. Itulah yang lagi. Okey, al-dallin lazi kali ini itu harfi kali mutaqqal tu mufassal. Mutaqqal sebabnya ada saja. Harakatnya mutaqqal dan kalau mufassal tentang juga kan. Kalau harfi kita sudah juga lazim kan di sini. Ya, dari pak lazim kita harfi. Itu harfi kita harfi mufassal itu harfi mufassal itu tetap jadi benar. Baik, kemudian bagi seterusnya lafzul jalalah dibaca nipis disebut dan dirinya. Lafzul jalalah ni nama kedua dia lam lafzul jalalah. Kalau dia lam tu yang tebal atas nipis. Dan Allah kan lam tu yang tebal. Allah. Kalau billah nipis. Itu nama kedua dia lafzul jalalah. Mulasanya lafzul jalalah. Jadi dia, tapi kita dapat kendala.
As-samawati. As-samawati itu alif lam hamzah. Wal ard alif lam koma ya. Kemudian hujung sini lahu mulku. Lahu mulku ni ada hukum. Okey, mat sidang. Konsideran harakat ni. Baris kedua next bawah ni. As-samawati sama dengan wal ard. Tanda qaf fa'lam. Banyak ni, kat bawah ni banyak fa'lam. Fa'lam tu membawa masuk. Fa' tu wasal, la tu aula, wasal aula sambung lebih balik. Nama waqaf tu ialah waqaf. Kalau ada fa' apa dia dulu dia? Fa' S dengan S ha hasan. Waqaf baiklah hasan baik. Okey, kemudian yuhyi. Yuhyi itu apa hukumnya? Ya, betul lah. Tak sampai silap. Yuhyi itu hukum. Adakah dia dapat silap? Sebab dia tak ada haram ni. Okey, jadi apa hukumnya ni? Okey, pendapat pertama maksud. Ini kan discussion ni antara para ahli ulama. Ahli ulama belajar dulu kan. Okey dah, jadi ada pendapat lain yang dikata maksi. Ada nak berbeza, ada nak mufaraqah. Kita boleh mazhab. Ada kata maksi yuhyi. Apa yang pertemuan dua huruf, yang dua yang ya mat apa tu? Mat tamki dan tamki. Tamki apa kombinasi tamki? Ini tu sebenarnya dua ya. Ya dengan ya, macam contohnya ialah yuhyi. Memang dia harakat sama dulu. Tapi nama mat itu dia lain. Mat tamki. Sama macam kata-katanya Nabi itu. Semua tu artinya jangan kedua. Maksudnya yang pertama tu berbaris. Yang kedua tu mat panjang. Sebab dia dalam itu kan. So kita mat sidang ada mat sidang lah. Itu memang jangan bukan mat sidang. Mat sidang. Bukan mat sidang sebab tak ada haramnya. Jadi yang ini adalah dia punya huruf mat. Cuma yang maka menjadi mat tamki. Macam kalau Hamzah dengan alif Hamzah dengan mat badan. Walaupun harapannya juga. Tetapi dia tidak asingkan bunyi dia. Asal dia adalah baik. Jadi macam yuhyi sebab dia tu kan huruf mat. Yang pertama tu huruf mat. Cuma dia berbaris bawah. Yang kedua tu isi panjang. So dia masuk dalam mat yang lain. Mat tamki. Jadi kalau yang lain kita jumpa di sebelah tu. Kalau yuhyi itu mi tu. Itu huruf dia masih juga. Tapi sebab tadi tu yang dia. Maka kita selesai. Kita masuk dalam mat tamki. Tapi yang harapkan sama. Yang harapkan ni juga lah. Baik, kemudian hujung tadi Qadir itu roh tu dia 6, 9 kan. Maknanya bawah lah. Jadi dia roh ni dibaca tebal tu lipis. Kenapa lipis? Sebelum dia huruf berbaris bawah. Qadir kan, Qadir tu yang jadikan lipis kan. Walaupun roh tu bagi depan, maknanya bawah. Tapi tetap dikira mati. Tapi bila mati tengok sebelum dia. Sebelum dia sudah yang memberi kesan kepada roh. Jangan tengok roh tu baris depan, kita sebut kat depan. Lepas tu bunyi yang Qadir. Dia dekat depan, Qadir. Lipis. Dia sekarang. Okey. Kemudian baris terakhir wal awwal wal akhir. Akhir itu ada hamzah kan. Okey, dan hujung syai'i.
Syaitan itu tanwin lurus selari, maka confirm izhar, kan, itu mu'ayyad. Kalau alif lam tu 69 tu confirm izhar, tu confirm bukan izhar, confirm izhar, kan, 69 kan 14, nampak izhar, maka confirm izhar, kan. Kalau sambung dengan dua, maka jadilah izhar. Alimun. Kalau kat sini alim dia jadi mat apa? Kalau berhenti mat habis bersyukur. Kalau alim baru mat dua. Alim apa mat dua? Ya, alim ni mat habis bersyukur. Baik. Itu untuk tajwid yang mesti untuk makhraj lah. Jadi kalau tadi kita mengucapkan itu adalah al-wajub. Kita sudah itu. Kemudian lidah pun kita sudah 18 huruf tadi. Lidah cuma tak habis lidah lagi lah, kan. Yang itu. Kemudian tentang asyafatan. Ya, asyafatan apa dia maksudnya? Asyafatan dua biji huruf. Apa huruf-hurufnya? Waw, ba dengan ubah, kan. Asyafatan kita. Lepas tu al-halku pun kita sebut tadi. Halku, kerumpuk, hamzah, ain, ha, ri, kho. Hamzah tu pangkal tu tengah ke hujung. Hamzah, pangkal, ain, ha, tengah, ri dengan kho, hujung. Pangkal tu mana dekat dada tu tak terkeluar. Dekat ya, dada kan, sebab dia daripada dalam. Ini kan daripada dalam. Bila pangkal ni first, maknanya dia ke dalam lah, ke dalam. Hamzah, ke dalam. Kalau ain ha nak pegang, pegang. Ghail kha kan dia macam keluar kahar. Maka hujung. Dia kan keluar bunyi kan daripada dalam. Makhraj kan daripada dalam. Bila daripada dalam, maka pangkal dalam kat itu. Tengah ain ha, lepas tu ghail kha tu dekat, tak keluar hujung. Apa ini? Apa kan? Kita nak keluar kahar. Sisi biasanya pakai tengah, pakai tengah tak tengah di tengah, tapi yang pangkal dan hujung dan dalam itu ni terkeliling pula. Jadi kita faham betul pangkal ni daripada dalam. Sebab keluar huruf ataupun bunyi daripada dalam. Hujung ni nak keluar, apa kita rasa nak keluar. Ada dia bukan daripada dalam, mana dia? Nanti kita nak buat kahar. Jadi kalau hujung kita nak keluar. Okay, baik. Itu tentang keempat. Satu lagi makhraj yang lima makhraj. Apa yang tak bincang ni? Al-Jawu, Rongga, hurufnya apa? Huruf mat alif, waw, ya. Al-Jawu mula kalau al-khawf takut. Itu lagi. Khawf takut. Jauh mula tapi dekat-dekat ni kan. Bila titik ni, di bawah ni, kalau letak titik kat atas, dia takut. Al-khawf. Okey, baik. Itu untuk tajwid. Kemudian kita bincang soalan dalam ada masih sedikit ni. Kita bincang tentang tanda waqaf. Tadi dah sebut satu dah. Soalan. Okey, tanda waqaf dia bagus ni. Okey, banyak juga. Okey, soalan pasal aula. Okey, lagi kawan kita mahu kita yang la juga. Oh, sedikit. Qaflam kan? Waqaf aula, kan? Waqaf lebih dari. Kalau yang itu apa nama dalam tajwid? Waqaf. Kalau qaf kan dengan ta kan. Jadi waqaf fi'il kas memadai. Okey, itu dua dah. Okey, lagi yang senang sikit dah. Di waqaf dari harus. Kemudian mi. Kalau kita mi itu waqaf, mi bersih pada waqaf apa nama dia? Waqaf. Kalau mi dia ada tulisnya dan si ataupun tam. Tam sempurna. Okey. Memang ada beristilah bersih pada tu. Betul dah betul lah. Tapi yang lupa yang ada tanda tulis tak boleh apa boleh tak? La tu la maksudnya apa? Tak boleh
berhenti. Wakaf khabith, buruk. La tak boleh berhenti. Okey, kemudian setelah yang tanda 3 titik. Apa nama dia? Ada optionnya, jadi pilih salah satu izuan. Jadi, apa nama wakaf tu? Wakaf option dia. Okey, wakaf dipilih istilah nama dia, wakaf ta'anuk ataupun mu'anafah. Ini orang pada Islam. Dan ta'anuk itu mu'anafah Islam. Mu'anafah. Nafah, di fas. Ada dua pada Islam, ta'anuk itu mu'anafah. Tak ada susah tak. Ingat dalam wakaf option dia tidak ada. Yang penting ingat tanda titik-titik. Tanda titik-titik ada dua kali dah, seperti salah satu. Jadi semua macam mana yang ulama telah bincangkan, kita ni hanya mengikuti saja. Berjaya kemahan sebab apa, kenapa tak boleh berjaya. Macam dia tadi itu sebab apa, biasanya maksudnya berubah, maksudnya tak tepat. Jangan berhenti. Kalau ini mesti berhenti itu, menegaskan, berhenti itu maksudnya berhenti. Jadi adalah setiap itu kenapa dalam meletakkan tanda itu. Pada masa zaman ini mana ada tanda tak ada. Kan zaman kemudian itu baru ada. Zaman Sayyidina Umar baru dikumpulkan. Lepas itu baru dah diletakkan, baru diletakkan tanda berhenti. Semua ini bisa dikembangkan. Cuma kita ambil tahu, kita belajar lagi. Kalau dapat tahu lebih sedikit, kita akan bincangkan lagi. Baik, itulah untuk tajwid dan makhraj kita bincangkan. Kita masuk kepada terjemahan ayat 77. Allah berfirman bermaksud ini bagi ketasan sebelum itu 76 Allah ada sebutkan wa innahu la qasam. Qasam itu ialah janji. Bila qasam ni biasanya Allah sebutkan macam wallahi wa bila wal as wa duha. Berarti kita baca juga imam baca wa duha. So wal as dua-dua itu adalah demi. Demi waktu duha. Demi maksud. Demi yang ini adalah janji ataupun sumpah. Sumpah maknanya betul tegas. Di dalam itu Allah tak sebut wah apa. Cuma Allah sebut siap 76 tu sebenarnya. Qasam itu, qasam itu ialah janji kan ataupun sumpah. Lepas itu kita tengok apa yang Allah nak tegaskan. Rupanya 77 adalah tentang Quran. Allah sebut innahu. Tak sebut wal Quran, Allah sebut innahu dan Quran. Itu apa dia? Tentang sumpah tentang Quran. Jadi nama apa kisah tentang Quran. Okey, yang tujuh Allah berfirman yang bermaksud dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Ini adalah kesimpulan conclusion daripada semua yang Nabi dah bacakan kepada musyrikin Mekah, pada surah Mekah. Maka kesimpulan ini nak bagi tahu Quran lah sumber. Pada semua yang Nabi tahu daripada apa yang Allah sampaikan yang akan dikumpulkan dalam Quran. Itu ni semua adalah ayat Quran, bukan ayat yang Nabi reka sendiri. Sebabkan mereka kan buat cerita Nabi reka lah kan. Lepas tu mereka dia cerita dia sebut Quran ni yang hantar lah. Jadi dia macam menghina proses turun Quran. Jadi apa orang musyrik Mekah dia buat cerita tak ada pun bukti. Jadi selain itu Allah tegaskan Quran ni adalah sangat mulia. Lepas tu Allah sebut 78 dalam kitab yang terpelihara Lauh Mahfuz. Ini asal turun Quran dah daripada apa baik Izzah ke langit dunia. Dan pada langit dunia itu turunnya beransur-ansur. Jadi begini adalah Allah telah pelihara. Bukan senang-senang kata apa begitu boleh hilang atau tak. Macam kitab yang macam bayi tu apa tu dia ada banyak perubahan, dia tidak terjaga. Quran ni memang Allah janjikan. Kalau kata hilang kat dunia ni yang hilang daripada orang yang menghafal Quran. Tapi bila berlaku di kiamat barulah akan terhancurlah termasuk Quran. Jadi sebelum Quran yang fizikal itu hilang, Quran akan dihilangkan dengan dibagikan para hufaz, orang yang menghafal Quran. Macam mana zaman Nabi dulu, kan berlaku banyak peperangan, lepas tu ramai orang-orang yang hafal Quran meninggal. Itulah start daripada itulah proses kumpul Quran. Takut Quran ini akan hilang. Tapi Allah tak akan jadikan macam tu. Cuma manusia kan boleh dimisal. Jadi macam itulah akan berlaku balik dekat hari kiamat. Sebelum timbulnya kiamat tu, start tu, maka orang-orang yang hafal Quran betul-betul dia akan meninggal. Orang-orang yang akan meninggal. Bagi kita harap orang-orang baik semua akan meninggal. Tapi ada sedikit jelas kecuali.
sedikit pun Allah akan selamatkan. Itu betul-betul sebut iman. Iman yang biasa sebut iman. Jadi dalam kata Allah jaga Quran ni daripada Allah. Bukan macam orang kafir persoalannya. Lepas tu di Islam tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Jadi kita tengok dalam tafsir tu ada dua maksud. Satu mempengaruhi hamba yang disucikan ialah maksudnya pada malaikat. Maknanya malaikat itu tak ada dosa langsung. Jadi malaikat yang menghantar, menyentuh ni maknanya start menghantar itu malaikat. Ini maksudnya kepada malaikat yang suci, yang tidak ada dosa, yang hanya mematuhi perintah Allah, taat perintah Allah sentiasa. Kemudian satu lagi maksud ayat ini juga dijadikan dalil kepada kewajiban menyentuh Quran dari sebab disebutkan daripada orang dari Rasul tak ada yang menyentuh melarikan hamba-hamba yang suci. Jadi sebut suci maknanya segala suci daripada hadas. So maknanya jangan sentuh dengan keadaan berhadas. Ini antara dalil lah. Maknanya ayat Quran dijadikan satu bukti dalam sentuh Quran kena bukti. Tapi Quran yang asal maknanya tak ada maksud langsung. Kalau Quran terjemahan ni memang ada kelonggaran. Betul lah kalau orang yang contohnya kalau tak ada buku, jadi kita tak ada buku contohnya, tak pegang Quran tapi terjemahan, maka ada kelonggaran. Walaupun banyak fungsi terbaik dalam keadaan buku. Itu yang paling terbaik lah. Sama macam orang tutup aurat. Maknanya boleh buka Quran campur dalam keadaan menutup aurat. Tapi macam tak sopan lah. Sebab itu kalau boleh tutup aurat dengan sepuluh. Bagi wanita lah biasanya. Dan kita nak tengok waktu lagi. Perempuan orang yang dalam keadaan sekalipun terpaksa nak baca, belajar atau untuk punya keselamatan diri, tak rupiah, dia boleh baca. Tapi kalau sengaja nak baca contohnya pagi sengaja tak baca kan, itu yang kita kena kita elakkan, tak boleh lah. Memang itu adalah ketetapan. Sebab apa? Kita dalam keadaan berhadas, maka macam tak sopan. Dalam keadaan yang tidak suci, tapi nak pegang ayat yang suci. Jadi macam tak hormat lah. Sebab tu, dia ada yang larangan lah. Kemudian ayat 80, diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Dia nak menafikan sangkaan mereka, orang kafir pada malaikat yang apa ni, jin ataupun syaitan yang diturunkan. Melalui apa ni, kepada Nabi. Betul Nabi yang mereka cerita sampaikan. Jadi mereka macam-macam mereka buat Tuhan. Yang tidak berasa. Tapi semua Allah nak sampai kepada semua. Ayat 81. Apakah kamu menganggap mereka berita ini Al-Quran? Mereka tak terima kan? Majoriti tak terima. Terima sangat sedikit. Ayat 80. Dan kamu jadikan rezeki yang kamu terima daripada Allah untuk mendustakannya. Kita sebut sebelum ini kan, macam-macam rezeki Allah bagi, apa yang Allah jadikan, yang semua tak boleh maksud buat. Atau turunnya hujan lah, tumbuhan semua. Jadi semua ni kamu ambil daripada Allah, tapi kamu tidak bersyukur pada, kamu dustakan. Dustakan apa yang dibagi. Itu kamu jadi orang tak bersyukur. Kalau begitu, maka mengapa tidak menghalang ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Dia tentang kematian. Kalau kamu ada kuasa dengan kadang kamu tak halang. Bila nak orang nak meninggal, kamu nampak ada saudara kamu meninggal, kan kamu tak halang. Sebab kamu tak ada kuasa. Kamu tak boleh buat apa, kamu ikut saja. Bila ada sesuatu yang meninggal, maka pastilah ada yang menyebabkan dia meninggal. Macam ada satu kuasa. Jadi kalau manusia tak boleh, maknanya mesti ada satu kuasa yang tinggi tadi. Macam mana Tuhan? Kita contoh kita nak kata lah. Tengok satu lukisan. Kita kata lukisan hebat atau hebat kan? Kita tak tengok siapa yang melukis. Kita akan tengok dia punya hasil ukur. Kita dah tahu dah, lukisan ni hebat. Maknanya orang yang melukis ni hebat. Walaupun tak kenal kita tu, nama tak tahu, orang tak tahu. Jadi macam tu dah dengan keindahan alam. Walaupun tak nampak ayat Allah, tapi kita boleh tengok hasil ciptaan Allah. Jadi manusia tak boleh diri. Maka bila tak boleh diri, maka pasti bukan manusia Tuhan. Lepas tu kalau kata haiwan, kalau kata haiwan dia Tuhan, macam monyet dan gajah dia sebagai Tuhan apa. Jadi kalau begitu, haiwan, maka haiwan tak boleh nak bercakap. Tengok dia hidup dan dia mati. Jadi itu pun mustahil jadi Tuhan. Dan manusia jadi mustahil, haiwan jadi mustahil. Jadi kita tengok agama lain. Tapi tak yang sebut selain daripada itu. Semuanya mesti sebut haiwan atau manusia, Nabi, jadi Tuhan.
Lepas tu dia punya guru-guru jadi Tuhan tu semua mustahil. Mesti ada satu yang berkuasa lebih hebat dari Allah. Kalau kata banyak Allah, tengoklah hasil. Kalau kata Allah tak tunjukkan diri, kalau Allah tunjukkan, mesti dah semua orang akan beriman. Mesti contoh sahlah akan beriman kepada Allah. Kalau simple tu lah, Nabi Isa sampaikan tentang agama Nasrani. Macam tu pun orang dah anggap sebagai Tuhan. Ya, ada kebalikan itu dianggap ada kuasa. Jadi itu tahu makhluk Allah. Itu pun dah orang dah anggap kuasa. Kalau Allah sendiri mentahbiskan diri, maka confirmlah semua akan jadi beriman. Sebab dia tahu lah inilah Tuhan yang sedang. Kalau macam tu tak ada dah sebarang ujian. Dan jadi semua orang beriman semua beriman. Jadi tidak adil supaya orang yang beriman walaupun tak nampak. Sebab iman tu walaupun kita nampak Allah. Dan maksudnya kita bagi kita lah mudah-mudahan kita sentiasa beramal, sentiasa berhati-hati, takut dapat dosa. Kalau kita tak nampak Allah ni, itulah iman. Walaupun tak nampak Allah memberi kita, tapi kita still buat. Itu kita dengan jadi kita. Kita semua nak memberikan hijab kepada orang kafir. Kalau kafir kalau kesiti yang betul, dia tak itu, dia akan berikan. Tapi sebab tu lah, fikir pun masih ada ibu, lepas ikut hasutan orang, banyak ada punya sebab mereka tak terima Islam. Okey, jadi Allah bersoal tentang kematian. 84 dan kamu ketika itu melihat macam mana mereka mati. 85 dan kamu juga bercakap kepada dia daripada kamu, tapi kamu tidak melihat. Padanya Allah yang menyebabkan seorang meninggal. Allah yang hantarkan malaikat maut contohnya mencabut nyawa. Jadi maknanya masa itu malaikat ada dekat dengan orang tu. Berbanding kita walaupun kita berdepan dia, tapi tak boleh nampak apa. Kita nak asalkan dia buta kalau orang besar mana. Buta tu kita hanya boleh sebutkan dan dia pun tak ada kemampuan nak sebut. Dia pun buat kemampuan. Tapi malaikat daya dia nampak. Dan memang daya dia akan buat. Dia lah bisa mencabut nyawa. Tapi kalau berizin Allah, kalau Allah suruh bagi kita sebut, tempat nak sebut. Kalau tak sempat, tak sempat. Jadi sebenarnya hakikatnya Allah lebih dekat dengan orang berbanding itu. Walaupun zahirnya dekat, tapi tak boleh kita nak kontrol tentang kematian itu. Ada perbedaan mengatakan diri kamu memang tidak dikuasai oleh Allah. Sebab itu kamu tidak mengembalikan nyawa itu jika kamu orang benar. Jadi memang tak boleh. Hanya Allah yang boleh. Kembalikan juga bangsa dibangkit daripada macam. Jadi tarik itu ditunjukkan tadi. Dan ini kan dalam perkara itu tentang hari kiamat. Okay, jadi 88 jika dia orang yang mati itu termasuk yang mendekatkan kepada Allah. Ini 3 golongan macam yang diberitahu sebelum ini. 3 golongan yang hari akhirat. Ini 3 golongan juga keadaan dia macam mana ketika dia meninggal. Dan selepas dia meninggal itu secara kesimpulan. Ini adalah muqarrabilah. Muqarrabi ayat 88 kan. Kalau dia orang yang dekat ni maknanya muqarrabi. Macam sama dengan asal itu orang terdahulu kan. Tapi kalau ni first ni golongan apa yang dapat fusilan, maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta syurga yang penuh kenikmatan. Ini kesimpulan tak? Kita dah cakap mengenai macam mana situasi semua. Jadi kesimpulan ini dia adalah yang paling dimuliakan. Lepas tu kalau 90 kalau dia masuk kalangan golongan kanan, ashabul yaminah, yamin kanan, apa yang dia akan dapat? Yang satu, maka salam bagimu wahai golongan kanan, iaitu malaikat akan menyambut. Maknanya masih dapat nikmat, cuma rendah sudah kurang sikit. Dia punya darjat lebih, dia punya nilai kenikmatan itu lebih rendah, tapi still masih lagi dapat nikmat. Jadi golongan yang kanan. Lepas tu Allah SWT ini gambaran orang kiri dan sekiranya kita masuk dalam golongan orang yang mendustakan. Allah tak sebut dah kiri. Allah sebut apa? Bukan zidi abwali. Bukan zidi dari perkataan izbunah dusta. Dan orang yang tidak kenal, yang mendustakan, yang tidak percaya, tidak menerima kebaikan, kebenaran. Dan mereka ni orang sesat. Abwali sesat. Jadi orang yang kiri lah. Maksudnya Allah ciptakan dia punya serangan. Dia tak terima Quran dan dia sesat. Jadi orang macam tu, macam mana keadaan dia? Dalam ketiga, maka dia disambut dengan siraman air yang mengikuti hamil. Disambut, maknanya orang akan, maknanya malaikat akan mempersilakan
dalam keadaan kena azab. Maknanya benda ni macam hinaan. Oh, berarti kalau kena azab, kita kena macam mandi kan. Lepas tu orang kena diam-diam lah, kabur tadi kan. Kena benda diam-diam. Dia juga sekolah apa yang dia ke depan, dia akan rasa lagi balik. Itu dia kena diam-diam. Ibu dan anak murid sendiri. Untuk dia bagi dapat pengajaran. Tapi dekat neraka, tak ada dah, tak ada kabur. Orang akan sambut. Maknanya, macam tak sabar nak menyiksa. Sebab kamu tadi ni buat macam-macam. Jadi kat neraka ni, tak sabar, malaikat tak sabar nak menyiksa orang-orang yang buat itu rosakkan. Lepas tu kita kata kat dunia ni, kalau macam-macam berlaku ketidakadilan, kezaliman kan. Kita memang kena banyak bersabar dan yakin pada janji Allah. Mereka semua ni kalau still tak bertaubat, meninggal dalam keadaan yang dosa tu, yang kejahatan tu, tunggulah kat neraka. Kita dah tengok pun, yang pasti kita yakin Allah akan balas. Serang pada Allah. Biar Allah balas, dia ada kena dekat akhirat. Dan juga dia akan menyesal. Dan tidak guna lah. Sebab dia memang kekal di siksa. Kecuali kalau dia beriman dan dia siksa, kena siksa tu baru dia masuk siksa. Tapi siapa tak sanggup kena siksa walaupun sudah. Jadi itulah kata sambutan mereka. Mereka sambut keadaan siraman air menti. Seperti kita guna air, kita nak mandi dengan anak tu kan, kita main-main ini. Tapi yang ni, dalam keadaan air pun mendidih, menyakitkan badannya. Kemudian yang ketiga, dibakar dalam neraka. 64. Yang kelima, sesungguhnya inilah keyakinan yang benar. Yang kamu usahakan tu, inilah yang akan berlaku. Dan ini semua Nabi beritahu kepada musyrikin Mekah. Dalam bagi mereka dibayangkan betapa dahsyat kiamat, betapa dahsyat neraka. Jadi akhir sekali Allah Nabi sebut kat mereka tu, Allah berkata apa? Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Besar. Dan jadi baginya adalah kata Allah yang ada tahu lain-lain. Jadi yang habis lagi surah Al-Waqi'ah. Kita masuk pada surah yang baru, surah Al-Hadid. Sedikit info, start daripada surah Al-Hadid, dia sebanyak 10 surah adalah surah yang diturunkan di Madinah. Jadi dia akan ceritakan banyak tentang infak dengan jihad. Infak tentang maksud apa dia cerita. Dan infak ada dari nilainya, tetapi jihad pun ada dari nilainya. Jadi Al-Hadid ini bermaksud besi. Kita ada apa kaitan dengan besi itu, dia akan disebut. Maka pasti dalam surah ini ada satu kalimah sekurang-kurangnya disebut perkataan besi. Al-Hadid. Jadi tengok apa sebenarnya besi itu. Kemudian tengok ayat pertama, Allah berfirman dengan nama Allah yang Maha Pemurah bagi Maha Penyayang. Ini semua adalah tentang kekuasaan Allah. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Perkataan kedua, bila inilah kerajaan langit dan bumi, dia menghidupkan dan mematikan, dan dia Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Jadi kita boleh faham. Ayat ketiga, dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Tapi apa maksud sebenarnya? Yang awal adalah telah ada sebelum segala sesuatu. Sebenarnya paling awal. Jadi sebelum apa-apa ada, memang Allah dah sentiasa diwujudlah. Jadi itu maksud awal. Ada sebelum ada sesuatu. Kemudian akhir ialah tetap ada setelah segala sesuatu besar. Maksudnya Allah kekal kan? Allah akan Al-Baqi yang kekal. Tak akan ada kesusahan. Tak ada fana tak ada sikit. Itu adalah Allah. Kemudian Al-Zahir. Zahir ialah yang maha nyata. Batin ialah tidak ada sesuatu pun yang menghalangi. Dan dia lebih dekat kepada makhluk daripada makhluk itu lebih dekat dengan diri dia sendiri. Maknanya Allah maha berkuasa lah. Kalau kita nak faham, maknanya Allah maha berkuasa. Apa yang Allah nak buat, Allah akan berbuat. Jadi itu maksudnya. Kemudian dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Tiga ayat ini macam Allah bagi tahu tentang penerangan kata Allah. Ayat keempat pun still masih lagi 5 pertama, 6 pertama, 7 baru masuk apa yang Allah nak suruh kita buat. Kenapa 6 ayat ini? Allah cerita sebab apa ni sebagai pengenalan kata Allah. Sedangkan surah ini diturunkan kat Madinah. Kan Madinah kan orang yang semua berhijrahkan semua orang beriman. Bila orang beriman, walaupun adalah akan berhijrah ke orang munafik, dalam perang Uhud tu ada isu kan. Tapi asalnya orang berhijrah ni adalah orang beriman. Pergi ke Madinah. Tapi kenapa Allah sebut ni macam seolah-olah baru je orang mereka ni berkenal Allah.
Sedangkan ini adalah surah Madaniyah. Kenapa? Kita sambung ke depan. Kita selesai. Okey. Betul. Okey. Kalimah sabbaha bermaksud tasbih dan tasbih supaya mensucikan Allah daripada segala yang tidak layak bagi Allah. Surah-surah yang digunakan kalimah sabbaha ataupun yusabbihu ini dipanggil surah-surah al-musabbihah. Bukan mutasyabih atau lain, mutasyabih lain. Ini musabbihah, maknanya surah-surah yang dimulakan dengan kalimah sabbaha ataupun yusabbihu. Maknanya tentang menyucikan Allah daripada segala yang tidak layak bagi Allah. Jadi ini satu istilah. Surah-surah yang dimulakan dengan sabbaha ataupun yusabbihu dipanggil al-musabbihah. Ada satu term. Jadi kenapa Allah menggunakan itu? Secara kita boleh faham maksudnya Allah nak menggunakan kepada kita supaya kita sentiasa tidak menamakan Allah dengan makhluk atau tidak mensyirikkan Allah. Sebab musabbih tasbih ini adalah asal kepada tauhid. Maknanya kalau kita ke Allah, kita sifat Allah, maknanya Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tidaklah macam contohnya dicakap kita cerita ada mulut putih. Jadi kita tak sama kalau macam tu, itulah akidah Islam. Betul tak? Itu kita tutup ni surah-surah dipanggil al-musabbihah. Musabbihah ni yang dimulakan dengan kalimah sabbaha ataupun musabbihah. Kenapa Allah nak memberi peringatan supaya jangan pernah sekali-kali menyamakan Allah dengan makhluk. Itu sangat penting ya. Sebab dia jadi walaupun kita orang beriman orang Islam, kita yang sama, tapi tiba-tiba kita samakan Allah dengan makhluk. Samakan. Jadi itu yang risau tu akidah itu akan jadi akidah yang kafir, yang salah. Tapi kita nak hati-hati lah. Jadi apa penyelesaiannya? Sentiasa kita beriman kepada Allah. Sentiasa belajar tentang Allah. Jadi dah baca Quran, kita belajar macam-macam ini. Supaya kita sentiasa berjalan yang sebenar. Takut kami punya masa kita juga kita nak select. Bila tunggu select sikit ni dia akan tumbuh sekali punya hasutan. Tapi kita boleh jadi serok. Itu kita nak hati-hati sampai kita minat. Satu istilah. Baik. Masih dia. Itulah sebab ini kita sambung ke depan sebab apa Allah sebut dari tentang Allah walaupun surah Madinah insya-Allah. Allah Ta'ala a'lam wa ilmuhu wa ta'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فردده إلينا عند حاجاتنا إليك ولا تنسنا يا الله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. قولوا قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم سبحان الله وبحمده لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.